Di sini, saya ada magnet yang digantung dengan tali, membolehkannya berayun seperti bandul. Dan saya juga ada blok tembaga ini yang tidak menarik magnet kerana tembaga bukan bahan magnetik. Tetapi lihat apa yang berlaku apabila saya hayunkan magnet di atas tembaga ini. Ini berlaku kerana magnet tersebut menghasilkan arus elektrik dalam tembaga dan arus-arus itu menghasilkan medan magnet mereka sendiri yang menentang dan memperlahankan pergerakan magnet serta tenaga kinetik magnet itu ditukar menjadi haba di dalam tembaga. Tetapi bagaimana jika daripada membazirkan tenaga itu sebagai haba, bolehkah kita menggunakannya untuk menghidupkan sesuatu? Saya telah meluangkan sedikit masa untuk membina prototipe berskala kecil ini, di mana terdapat beberapa magnet di hujung lengan yang disokong oleh galas geseran rendah. Dan ini membolehkannya berayun seperti bandul. Tetapi saya telah menggantikan blok tembaga dengan beberapa wayar tembaga yang dililit menjadi gegelung, yang pada masa ini tidak melakukan apa-apa kerana hujung wayar itu terputus. Apa kata kita sambungkan LED kecil padanya untuk melihat sama ada kita boleh menghidupkannya? Jadi, LED itu memang berkelip untuk tempoh yang sangat singkat apabila magnet-magnet itu melalui gegelung. Tetapi ia hanya nampaknya berlaku apabila magnet-magnet itu bergerak dari kanan ke kiri. Dan saya rasa itu kerana ia menghasilkan arus ulang-alik dalam gegelung, sedangkan LED memerlukan arus terus. Untuk membetulkan perkara ini, saya boleh gunakan beberapa diod yang pada asasnya adalah injap sehala untuk elektrik dan susun menjadi apa yang dipanggil sebagai penyerah jambatan penuh yang menukar arus ulang-alik kepada arus terus. Dan ini juga bermakna saya boleh menambah kapasitor untuk menyimpan tenaga di antara setiap hayunan. Betapa hebatnya itu, betul tak? Sekarang, kita patut besarkan benda ini dan lihat apa lagi yang boleh kita kuasakan. Nasib baik, saya sudah ada rangka segitiga besar daripada projek trebuchet lama yang menjadikannya platform ujian bandul yang sempurna. Dan saya ada lebihan profil kotak aluminium untuk buat lengan baru bagi bandul itu. Tapi kenapa kita nak cuba ambil tenaga daripada bandul pada mulanya? Sebenarnya, bandul adalah satu bentuk penyimpanan tenaga mekanikal. Dengan galas geseran rendah, lengan itu boleh diangkat dan mengekalkan ayunan yang tetap sehingga geseran memperlahankannya. Dan dengan rangka yang kukuh, sangat mudah untuk menambah banyak berat pada bandul untuk menyimpan lebih banyak tenaga. Kemudian, untuk mengecas bandul, saya hanya perlu angkat pemberat itu dan lepaskan. Yang dalam kes ini akan berayun dengan baik selama lebih sejam. Dan kita boleh membina sebuah penjana untuk menukar tenaga yang disimpan itu kepada tenaga elektrik yang boleh digunakan. Dalam sebuah penjana, terdapat banyak magnet yang dipasang dengan arah kutub yang berselang-seli. Dan kedua-dua belah mempunyai kekuatan magnet yang sama. Tetapi kita hanya mengambil kira bahagian yang menghadap gegelung. Dengan menambah magnet-magnet kecil di antara magnet-magnet besar yang diputar mengikut arah tertentu, kita boleh mencipta apa yang dipanggil sebagai susunan Halbach yang akan menguatkan medan magnet di satu sisi dan melemahkannya di sisi yang lain. Kita boleh meningkatkan lagi kesan ini dengan menambah plat besi di belakang magnet-magnet tersebut kerana besi memberikan laluan yang lebih mudah untuk medan magnet berpatah balik. Ini membantu menumpukan lebih banyak lagi medan magnet di satu sisi dengan harapan dapat menjana lebih banyak kuasa dalam gegelung. Jadi untuk plat belakang, saya ada kepingan keluli lembut ini yang mengandungi kira-kira 99% besi, tetapi saya tak pernah memproses keluli menggunakan mesin CNC buatan sendiri. Jadi saya ambil mata pemotong karbida yang baru. Pilih kadar suapan dan kelajuan yang disyorkan dan tekan butang henti kecemasan. Nampaknya gelendong saya memang tak cukup torque pada RPM rendah yang diperlukan untuk keluli. Jadi saya kurangkan kedalaman potongan dan ia memotong dengan jauh lebih baik. Dan sekarang, kita ada plat belakang keluli lembut untuk susunan Halbach. Saya kemudian mencetak satu plat menggunakan pencetak 3 dimensi yang akan memegang magnet pada jarak yang sempurna untuk penjana. Jadi, saya tekan masuk magnet ke dalam slot yang dicetak itu. Dan setelah siap, tiba masanya untuk periksa sama ada saya berjaya membina susunan Halbach. Jadi, di bahagian belakang, medan magnet masih ada, tetapi ia sangat lemah. Sebenarnya, ia hampir tidak dapat dikesan, manakala di bahagian depan, ia sangat kuat. Ini adalah berita baik kerana menanggalkan magnet-magnet ini bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi sekarang, plat magnet boleh dipasang pada hujung lengan bandul. Dan saya menggunakan beberapa ekstrusi aluminium untuk membuat satu platform di bawahnya, supaya gegelung boleh dipasang.
Untuk menggulung gegelung, saya mula-mula mencetak template 3 dimensi menggunakan resin jernih pada Formlabs Form 4, yang kemudian saya boleh lilitkan wayar tembaga berlapis enamel bersaiz 0.4 mm untuk menghasilkan gegelung. Saya kemudian mencetak struktur yang kelihatan seperti jambatan ini yang akan dipasang pada platform di bawah bandul. Dan gegelung boleh dipasang dengan mudah di antara magnet. Dengan LED kecil yang disambungkan, ia berfungsi sama seperti prototipe berskala kecil. Kemudian, saya sambungkan penerus jambatan penuh, beberapa kapasitor dan voltmeter saya untuk melihat berapa voltan yang dihasilkannya. Jadi kita sudah menjana 4 volt. Ia perlahan-lahan meningkat. Saya rasa ia perlu mengecas kapasitor sedikit. Itu dia, LED menyala pada 8 volt. Dengan penjana berfungsi, saya telah menggulung 5 gegelung lagi untuk menambah kuasa. Jadi jumlahnya 6 gegelung. Tetapi kemudian saya perasan terdapat beberapa milimeter lenturan sisi ke sisi pada bandul disebabkan saiznya. Jadi untuk mengelakkan sebarang pelanggaran yang teruk, saya buat penahan kecil ini untuk memastikan magnet sentiasa di tengah semasa melalui gegelung. Dan untuk menguji daya brek gegelung baru ini, saya sambungkan semua wayar bersama untuk menghasilkan litar pintas terus. Dan dalam satu hayunan, bandul itu berhenti sepenuhnya. Saya kemudian sambungkan osiloskop untuk melihat voltan yang dihasilkan oleh gegelung dan perasan ada sedikit masalah. Ini adalah voltan ulang-alik yang dihasilkan oleh penjana dan anda akan lihat setiap kitaran gelombang tidak mempunyai voltan yang sama. Ia meningkat secara beransur-ansur dan kemudian menurun. Dan ini berlaku kerana satu gegelung menghasilkan kira-kira 15 volt dan apabila magnet melalui lebih banyak gegelung, voltan akan bertambah sehingga ia menjadi kira-kira 80 volt di bahagian tegak. Saya rasa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan menyambungkan gegelung secara berpasangan dan setiap pasangan disambungkan kepada jambatan penyerah penuh masing-masing. Dan nasib baik, saya sudah pun menempah terlalu banyak diod yang boleh saya gunakan untuk membuat 3 jambatan penyerah penuh menggunakan papan PCB prototipe ini yang boleh dipasang bersebelahan gegelung dengan menggunakan pendakap bercetak 3 dimensi dan dipateri. Jadi sekarang, jika saya mengukur voltan keluaran dengan osiloskop, kita boleh lihat diod sedang menjalankan tugasnya dengan memastikan voltan kekal positif. Selain itu, puncak voltan juga jauh lebih konsisten, iaitu sedikit lebih daripada 30 volt. Saya kemudian memateri beberapa kapasitor besar bersama secara selari untuk membuat satu bank kapasitor 50,000 mikrofarad. Dan saya buat 2 daripadanya untuk jumlah keseluruhan 100,000 mikrofarad atau 100 milifarad untuk menyimpan sebanyak mungkin tenaga di antara setiap hayunan bandul. Dan sekarang, penjana bandul ini pada dasarnya sudah siap. Jadi, mari kita pasang semula pemberat dan lihat apa yang boleh kita kuasakan dengannya. Baiklah, jadi mari kita mulakan dengan hanya satu LED kerana kita tahu ini berfungsi. Dan mari pastikan semuanya masih berfungsi sekarang selepas bandul siap. Ia mengambil sedikit masa untuk kapasitor dicas penuh. Oh, ia semakin terang. Ia semakin terang. Mari kita lihat sama ada kita boleh kuasakan lebih daripada satu. Ini dia, 2 LED. Mudah sahaja untuk menguasakannya. Ia agak malap, jadi mari kita tolak bandul itu sedikit lagi. Mari kita cuba 3 LED. Bagaimana dengan 4 LED, 5 LED, dan akhirnya 6 LED? Jadi, memandangkan menyalakan LED nampaknya agak mudah, mari kita cuba kuasakan benda lain pula, seperti bagaimana dengan motor elektrik dengan kipas. Oh wow. Itu memang sangat berkuasa. Kipas ini memang mengurangkan tenaga dari bandul, tapi saya akan letak di atas lantai untuk tunjukkan yang saya tak guna bateri tersembunyi dalam lengan baju saya. Hebat kan? Memindahkan gerakan kepada gerakan lain melalui penjanaan elektrik. Jadi sekarang kita mempunyai bandul besar yang akan menyimpan tenaga seperti bateri mekanikal dan penjana untuk menukar tenaga yang disimpan ini kepada elektrik yang berguna. Tetapi bagaimana kita boleh menyimpan lebih banyak tenaga? Jawapan mudahnya ialah dengan meningkatkan tenaga keupayaan graviti pada permulaan ayunan dengan menaikkan ketinggian pemberat.
Tetapi ini menimbulkan beberapa masalah. Apabila bandul berayun, masa untuk melengkapkan satu ayunan penuh adalah tetap dan ditentukan oleh formula ini. Pada asasnya, panjang lengan adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi tempoh ayunan dan menambah berat lengan atau ketinggian ayunannya tidak mengubah masa untuk satu ayunan penuh. Namun, ini hanya benar jika sudut ayunan bandul adalah kurang daripada kira-kira 10 hingga 15 darjah. Jika saya menaikkan sudut bandul ke posisi pukul 12 untuk memaksimumkan tenaga yang disimpan, masa untuk setiap ayunan meningkat dengan ketara. Ini akan memerlukan bank kapasitor yang jauh lebih besar untuk penjana mengekalkan output kuasa yang tetap di antara ayunan. Selain itu, voltan yang dihasilkan dalam penjana adalah berkadar terus dengan kelajuan bandul di bahagian bawah ayunannya. Jadi, melepaskan bandul dari kedudukan yang lebih tinggi menghasilkan voltan awal yang tinggi. Kemudian, pada penghujung ayunan, voltan akan menjadi jauh lebih rendah. Oleh itu, saya rasa cara terbaik untuk menyimpan lebih banyak tenaga adalah dengan menambah berat dan mengekalkan ketinggian ayunan pada paras rendah. Dan dengan cara ini, voltan dan tempoh ayunan adalah jauh lebih konsisten. Dan kita boleh menambah pengatur voltan supaya penjana boleh beroperasi sehingga 30 volt. Dan ia boleh membekalkan kuasa kepada LED pada 8 volt yang lebih selesa, yang mengekalkan output kuasa yang lancar selama beberapa minit sambil secara beransur-ansur menukar tenaga bandul kepada cahaya. Apa yang juga menarik ialah tenaga yang disimpan dalam bandul adalah berkadar terus dengan ketinggian ayunannya dan kita boleh mengukur pengurangan ketinggian ayunan untuk mengira penggunaan kuasa LED. Jadi, dengan ketinggian ayunan permulaan 18 cm di atas titik tengah, kita boleh melepaskan pemberat untuk membekalkan kuasa kepada LED. Selepas 3 minit berayun dan menghasilkan cahaya, ayunan bandul telah berkurang kira-kira 13 cm. Untuk pemberat 40 kg, ini bersamaan dengan 51 joule. Dan kerana 1 watt ialah 1 joule sesaat, 51 joule dibahagi 180 saat memberikan purata kuasa sebanyak 0.28 watt. Yang agak rendah. Tetapi, jika saya sambungkan kepada bekalan kuasa, boleh ubah saya pada voltan yang sama, ia nampak betul. Saya juga boleh menggunakan penstabil voltan USB untuk mengecas telefon saya. Walaupun tenaga maksimum yang disimpan dalam bandul hanyalah kira-kira 0.02 watt jam. Saya perlu menaikkan pemberat itu hampir 1000 kali untuk mengecas bateri sepenuhnya. Itu bukan 1000 hayunan. Itu adalah menaikkan pemberat dan membiarkannya perlahan sehingga berhenti sepenuhnya sebanyak 1000 kali. Selain itu, telefon nampaknya melepaskan kapasitor terlalu cepat antara setiap hayunan menyebabkan kadar pengecasan yang tidak konsisten yang tidak disukai oleh telefon. Jadi bagaimana kalau kita cuba membekalkan kuasa kepada sesuatu yang memerlukan denyutan kuasa pantas? Seperti penjana percikan 400 kV ini. Baiklah, penjana percikan dalam kiraan 3, 2, 1. Itu memang tak masuk akal. Atau bagaimana pula kalau kita tukarkan gerakan berayun bandul kepada gerakan linear menggunakan pelancar elektromagnet buatan saya sendiri. Pelancar ini sebelum ini digunakan untuk melancarkan kapal terbang kawalan radio ke udara menggunakan magnet dan elektrik. Dan saya pasti saya telah menyimpannya bersebelahan dengan sesuatu yang diperbuat daripada logam sebab ia telah mengalami sedikit kerosakan, tapi itu tak sepatutnya menghalangnya daripada berfungsi. Jadi, dengan ia disambungkan kepada penjana bandul, bolehkah kita melancarkan kapal terbang kertas ini? 3, 2, 1. Jadi saya rasa, bandul itu tidak menjana kuasa yang cukup dari satu hayunan sahaja. Jadi saya akan biarkan kapasitor dicas dan cuba lagi. Baiklah, kapasitor sepatutnya sudah dicas sekarang. Jadi mari kita tekan butang pelancaran 3, 2, 1. Oh, wow. Itu benar-benar berjaya. Jadi, walaupun bateri bandul mungkin mempunyai ketumpatan tenaga yang sangat rendah berbanding bateri litium moden, ia memang menyeronokkan untuk dicuba di bengkel. Saya harap anda mendapati projek ini menarik dan terima kasih banyak kerana menonton.